Banyak oh. Ramai. Ambil gambar sikit. Beekeeper ataupun bee rescue biasanya dia akan menggunakan asap ni disebabkan kita nak matikan sistem komunikasi antara lebah tu, yang mana dia akan melepaskan satu feromon iaitu kita panggil alarm feromon. Dia dilepaskan melalui kelenjar Kochechnikov. So bila ada asap ni, serta-merta kita dapat mengganggu untuk komunikasi mereka. Alarm feromon tu dia akan sebarkan dan lebah pekerja lain akan menerima melalui antena mereka. Kalau nak potong, saya suka pakai tool ni sebab api cerana apa faham lah, dia selagi boleh tempat sempit memang dia akan buat. Oh, memanjang, nampak tak? Kenapa dia buat kom dia memanjang adalah disebabkan dia punya space tak banyak tau. Bila space dia tak banyak, so ruang dia buat tu, sarang tu dia akan buat lah mana yang boleh. Ok, kita ambil brood dia. Lebah banyak menyorok belakang ni. Ingat kita tak tahu dia menyorok belakang ni. Panjang weh. Kita dah dapat queen dia. Boleh nampak? Kita kurung dalam queen cage ni. Kurung. Ok, alhamdulillah dia dah selamat masuk dalam cage ni. Untuk kita masuk dalam frame, biasanya saya akan ambil bahagian brood ataupun bee breed. Kalau ada madu, madulah. Macam mana saya buat, macam ni cara dia. Saya akan ukur frame dan kita potong lah. Ni tak ada apa pun. Potong, nampak siap. Ok, nampak? So bila cantik, nampak? Ngam-ngam. Inilah hasil dia apabila kita dah pasang ke frame. Skop macam biasa masuk. Untuk skop lebah ni kita kena slow. Sebab lebah ni kalau kita perlahan dengan dia okey je, tak ada masalah pun. Masuk sikit jari. Oh, banyak oh. Nampak? Banyak oh, pandai dia menyorok. Kita masuk dalam ni. Lebah dah mula masuk dalam hive. Situasi macam ni kita dah boleh anggap selesai lah. Kita bagi beberapa minit macam tu, kita dah boleh bawa balik dah. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih juga pada tuan rumah. Dia bagi kita nasi lemak. Memang dia buat sendiri. Memang dia menjaga. And then dia jamu air lah. So ada apa-apa soalan boleh tanya di komen. Okey, bye-bye.